Yang kedua. Kasar tu. Dia melenduk. Kenapa ni? Rex dah bunyi. Yeay! Assalamualaikum sahabat-sahabat. Jumpa lagi kita. Pagi ini The Silent Fisher Pelapan and the Gang akan pergi ke Kelon Aliza di Kampung Baru. Kami disambut beratus monyet liar yang pantang lepas dia curi makanan. Tengok bergayut-gayut. Okay, kami akan bertolak ke jeti ke Kelon Aliza menaiki sampan bot di sana. Hari ini kami berlima mencuba nasib pula di Kelon Aliza. Harap kali ini ada hasil yang lumayan. Apa-apa nanti kita tengok, tunggu. Jumpa di Kelon. First setup, route pertama kita menggunakan teknik pelampung, umpan udang. Ada hasil, kita tunggu. Route kedua menggunakan teknik bottom. Route ketiga kita try jigging. Dapat tak dapat, kita cuba. From Kelon Aliza, kita lihat sekeliling Kelon ini. Ini ruang tidur. Ini dia sekeliling dia. Kelon Aliza ni berhampiran dengan lampun kat sana, dengan Jambatan Bainun. Itu di sana. Dia berhampiran dekat. Setia menunggu strike. Okay. Mencari leseng yang pertama. Belum dapat lagi ni. Kita tengok. Semua teknik ada. Bottom ada, pelampun ada, jigging ada. Umpan udan hidup, udan kupas. Planta Kelon Aliza. Ini planta dia. Planta dia bolehlah untuk memancing di sini, letak di sini. Okey, hasil dia kena tunggu. Sabar. Sekarang ni waktu tengah hari. Kami di sini 2 hari 1 malam. Masuk pagi, keluar pagi. Itu dia. Banyak kelon di tepi-tepi Kelon Aliza. Okey, kita tengok ada strike ke tidak. Jom. Yang pertama, ikan kita. Okey, cantik. Ada leseng. Dah dapat strike, semua berjangkit, semua dapat strike. Yang kedua. Kasar tu. Dia melenduk. Kenapa ni? Rex dah bunyi. Jenahak. Oi, kerapu. Kerapu. Ya Allah, ya Tuhan, aku besarnya kerapu. Ya Allah, besarnya kerapu. Kerapu besarnya. Umpan ni apa? Kerapu besarnya betul. Bawa kelong je. Bawa kilo je. Dahsyat. Penyepit. Takat gambar lama ni. Kita besar. Strike ketiga. Tarik macam syok je. Tarik besar tu. Cantik.
ada lagi. Kan GT tadi. GT kecil macam ni kuat je kan kali kan. Besok pergi. Ui, besar. Besar daripada tadi. Tangkuk kat bawah bibir je. Oh, lesen pertama. Jenah. Cantik. Mantap. Alright. Okay, strike. Oh, wow. Ada strike. Glamours. Cantik. Alright. Okay. Alhamdulillah ada juga lesen hari ni. First lesen. Udah petang baru dapat lesen. Lesen cencaru. Anak cencaru. Alhamdulillah. Syukur. Lesen. Strike malam. Bahaya duri dia. Nak cabut duri dia dulu. Strike malam. Yang kedua. Ikan tukar. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat lagi syukur. Strike malam. Strike duri. Nampak gayanya tidur awal lah malam ni. Duri sudah datang. Strike pagi hari. Lesen pagi hari pukul. Lesen di pagi hari pukul 6 lebih. Suasana pagi dari Kelon Aliza. Itu bulan masih ada. Matahari belum naik lagi. Matahari setengah jam lagi baru muncul.